Siapa tu? Bye bye. Ha, tengok ni. Ada orang cantik ni. Ni cuti siapa ni? Cuti Faizal ni hari ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahim ya Wadid. Yang di kalangan mereka yang menyanyi Allahumma alif bainal aqsaini kama alafta bainal ma' wa tin wa baina Adam wa Hawa wa baina Ibrahim wa Hajar wa Sarah wa baina Yusuf wa Zulaikha wa baina Ayyub wa Rahma wa baina Sulaiman wa Balqis wa baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zawjatihi al-mutahharah ridwanullah عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikanlah kemesraan antara kedua pengantin seperti mana Engkau jadi. Kita bukan laluan, tak kisah adik-beradik ke ayah ibu saudara ke, naik saja untuk kita kenakan salam restu buat kedua mempelai kita. Dipersilakan. Masuk. Untuk mereka tak berasa, kalau ada orang ada di sana, mereka akan masuk. Jadi boleh dapatkan kukis anda sebagai penerimaan sebelum anda pulang ke rumah. Dan pada ini pula, doa saya akan semoga anda selalu tiba dengan selesa kunjung dan berhati-hati di jalan. Dan terima kasih selamat daripada sebagainya. Menjawab belakang. Tanya. Terima kasih banyaknya. Dah salam Afi dah. Abang tu dah dapat ini. Ya. Ini tengok. Kalau kami kat sini dia pakai kari tau. Silap dia kalau jam tau. Pusing. Sebang dijemput untuk menghadiri bagi kepada sesi salam sendiri. Dipersilakan. Bersama dengan kedua mempelai kita. Dipersilakan. Di manakah SMK Tropicana? Bakalannya dijemput-jemput untuk sama-sama hadir ke hadapan pamer bagi kita menyaksikan sesuatu gambar dengan kedua mempelai kita. Dipersilakan. Nangis je anak. Ada orang datang. Hai. Dia kan nanti kan dia bunyi pip. Nanti abang bagilah ucapan untuk Anin. Abang cakap lah apa-apa. Dia keluar gambar. Dia tunjuk muka abang lah. Dah. Tunggu nanti dia bercakap dulu. Dengar. Abang dengar. Nanti dia pip baru abang sampaikan. Nanti ada muka abang baru abang ni
Okey dah, Abang. Selamat pengantin baru Hanim. Selamat pengantin baru macam mana kami ya. Ni. Umairah juga selamat raya kepada Nyai dia. Nyai ya? Nyai lah. Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru Nyai. Okey dah tak? Dah. Nanti Hanim tengoklah situ. Di mana? Nanti kita tengoklah kumpulan ni, video-video ni semua. Hanim tengok sini. Siapa tu? Nah. Siapa tu apa? Tak ada siapa? Tak ada siapa? Tak nampak lah sini macam mana. Majlis perkahwinan Hanim Wafi. Ya bang. Ni Bang Limo ni. Dia orang nyalam-nyalam saja dah. Kamunya. Keluar je bagi. Ni Bang. Baiklah, sebelumnya sudah majlis kita ini dengan manajer besar budaya bangsa Melayu dan mendoakan agar kita memulai terus-menerus mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih diucapkan kepada kedua buah keluarga. Baiklah para hadirin sekalian, ini sedang berikan untuk sesi bergambar. Kalau boleh kita berikan ruang dulu kepada mempelai kita mencapai selera. Dan selepas sesi memelukkan, baru kita akan buka laluan bagi anda yang ingin bergambar ya. Jadi silakan Wafi dan juga Hanim untuk kemencemakan berada bagi kita meneruskan sesi bergambar anda. Dulu silakan. Kami gambar ya? Boleh. Terima kasih. Ada apa sini? Nah ni ya. Ni Cuti Marwan yang paling ganteng ni. Yang paling handsome ni. Sedap tak? Sedap? Ya, sedap. Nah, tu hati baik lah aku ni. Ni pemuda paling handsome sini tau. Dahaga Ya, dahaga.
Soalan nak zoom tu kan. Dia tak tahu macam nak zoom. stabilization ni macam mana? Dia stable ni. Cuba saya nak cakap. You ah? Oh, you ah? Bateri tadi kau charge full lah. Pegang. Main je lah. Pegang jap. Aku tu nervous. Macam aku nak stop ni. Ke atas. Ke atas. Lama-lama? Atas kan. Sini Okay. So sekarang Tengok, betul? Sekarang kita ada di majlis Hanim dan Wafi. Betul tak? Wafi kan? Bertempat di Space U8 dan di Alami nama hall dia. Dan kami semua dah datang dan kami nak balik.